warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekali lagi kita berjumpa, tetapi secara virtual lah ya. Kita berada di dalam live bersama-sama dengan Datuk Seri Dr. Jamal dan juga Datuk Seri Dr. Hani. Jadi sekarang kita ada peserta pertama yang kita jemput berada dekat dalam live. Datuk Seri dan Datuk Seri mengucapkan terima kasih kepada Amin Wali sebab sekarang malam ni dia ada bersama-sama dengan kita. Selamat datang. Selamat datang. Surprise kan. Terima kasih kerana sudi datang pada malam ini ya. Jadi kita nak berkongsi sedikit pengalaman-pengalaman beliau dalam industri hiburan ini yang telah selama ini kita tahu dia mempunyai banyak pengalaman dan kita nak berkongsi, kita nak dia kongsikan pengalaman dia untuk kita semua supaya kita boleh berinteraksi ya. Jadi selamat datang Cik Amin ya. Terima kasih Datuk. Jadi saya nak bertanya 2-3 soalan ni. Saya nak supaya Cik Amin boleh berkongsi. Boleh. Ya. Pertama sekali persoalan saya ya. Apa bezanya Cik Amin dah banyak masuk reality show ya. Tanpa menyebut sesiapa penulis kita apa bezanya reality show yang lain dengan APN ni kalau boleh dikongsikan pengalaman tanpa menjemput nama Ya. Okey, apakah? First of all, Assalamualaikum, selamat malam semua. Good evening everyone. Good evening. Terima kasih menjemput Amin datang sangat berbesar hati lah berada di live. Peserta pertama yang dijemput. Jangan nervous. Okey, nervous. Jadi saya seru juga yang lain-lain tu akan datang bila dijemput. Okey, terima kasih dengan soalan Datuk Seri. Tidak juga banyak sangat reality, tapi ada beberapa yang saya pernah join. Cuma yang saya lihat di Asian Popstars ni actually ada juga disebut serba sedikit generally oleh Datuk Seri tadi. Tapi for my personal view, dia memang sangat-sangat adil dari segi seperti mana yang saya tengok dia punya format tu kan. Bila tidak ada penyingkiran, so it's a good chances untuk, sebab kalau kita ada peserta yang mungkin yang bila sudah masuk top 20 kan dibuang pada minggu pertama, sebenarnya kita tidak nampak pun potensi yang ada tu. Jadi dan bila saya tahu bila saya research 4 minggu tu everyone ada dia punya pengadilan dia tu. Siapa yang akan konsisten untuk ke final. Sebab kita kadang-kadang, even saya sendiri pun kadang-kadang tidak kurang konsisten. Jadi mungkin di sini dia mengajar kita dan juga mungkin satu walaupun bukan di Asian Popstar, tapi saya dapat ambil iktibar daripada program ni yang mana saya boleh bawa ke kerjaya saya di luar, yang mana saya kena fikir satu, konsistensi, kedua sebenarnya dari diri saya sendiri, effort yang saya bagi, dedication. Jadi sebenarnya dia dapat tak dapat bakal cerita, tapi saya daripada jauh saya datang sini sebenarnya walaupun sampai ke top 50 dia sudah sesuatu yang something big for me, sesuatu yang besar. Dapat berkenalan dengan production team, dengan PGDM, dengan semua peserta yang ada. Kemudian dari segi mungkin sebelum saya lupa saya tambah, dalam minggu pertama dia akan buat satu persembahan yang sekiranya mungkin dalam minggu pertama dia nervous, maybe something mistake, then at least he will learn something. In the first week, learn something. Oh, I shouldn't do it. Then there is still a chance. Masih ada peluang lagi untuk minggu kedua. Ada lagi nervousness, okay. And then ada lagi sampai minggu ke-4. So this is how we want to encourage them until the fourth. Betul. Dan satu peluang untuk kita yang mungkin yang kepada anda semua yang mungkin bakal ke top 20. Satu peluang untuk orang lagi lebih lama mengenali kita berada di Asian Popstars, terutamanya di RTM. Yang mana bila disebutkan tadi RTM Klik ni kita tidak perlu melanggan, tidak perlu membayarnya. Register nama free of charge. Betul. You can just langgan. Sebab ada beberapa mungkin yang lain-lain ada kita kena langgan. Jadi tontonan ni dia akan menjadi sangat besar dan kita boleh share dia, kita semua orang boleh tengok, bukan saja di
telefon, Ya. tetapi di smart TV, Yes, di smart TV. tablet, di pad, di komputer, di mana-mana saja anda boleh tengok. Kemudian jadi the others keunikannya Asian Popstar ni lagi, dia sangat bagi saya lah, generally dia fleksibel, tapi dia mengajar kita satu disiplin yang kuat untuk diri kita terus berada di sini. Yes. Macam pengalaman saya sendiri untuk datang ke sini ni memang ada banyak cabaran-cabaran dan juga perjalanan yang jauh. Tapi itulah sebenarnya bukan untuk Asian Popstar saja. Dia mengajar saya untuk bila saya di luar nanti, saya kena bawa apa yang tekad saya ni untuk berada di luar. Walaupun sudah berpengalaman sedikit, jadi dan juga satu proses untuk saya lagi belajar walaupun ialah kadang-kadang orang cakap dia ni sudah menyanyi lah, artis lah, apalah, tapi kita sentiasa belajar. Dan di Asian Popstar ni banyak benda juga yang saya belajar. Dapat lebih pengalaman. Ya, pengalaman, berjumpa dengan semua yang ada di Asian Popstar punya team, PGDM, dengan kawan-kawan semua kan. Jadi Ambuyat. Ambuyat boleh nanti. Kena ambuyat habis. Nanti kita bawa. Jadi ini satu peluang lah bagi saya, walaupun that's why macam saya sendiri, Ya, Amin. ini adalah mungkin sesetengah orang dia nampak Asian Popstars ni macam betul kan ni, legit kan ni. Tapi macam tiada kelas lah, sebab ini adalah, saya tahu ini adalah penganjuran yang pertama. It's a baby. Yes, for that's right. Kita punya baby, untuk menganjurkan. Betul. Dan dia bukan stesen TV, bukan syarikat. Maksud saya ni dia NGO. Yes. Tetapi yang bertuanya, yang saya dapat lihat, sebab tu saya berani datang investment. Saya invest diri saya untuk datang ke sini setiap kali ada. Bila disuruh datang, tanpa alasan, saya pergi, saya cuba pergi. Sebab disokong oleh kerajaan. PM, Tourism Malaysia, dan ada beberapa lagi yang berada di belakang PGDM. Sebab saya membuat research sendiri. Thank you. Saya buat research sendiri, saya tengok macam mana pergerakan. Memanglah ialah bila anak pertama ni kita masih baru nak membelai dia, nak mengangkat dia, nak mengajar dia berjalan. Tapi mungkin sekiranya kalau ada rezeki saya pun, ini adalah satu rezeki dan peluang sebagai pioneer berada di sini bersama yang top 20 yang lain, untuk kita dikenali. Kita dikenali bukan sejak IPS sendiri, tetapi diri kita sendiri. Macam saya, ialah kita walaupun berada di Sabah, orang kenal sana sikit-sikit kan, tapi di sini kita lagi lebih dikenali di seluruh Malaysia dan juga seluruh Asia. Mana tahu di seluruh dunia? Kita tidak tahu. Di dalam I think video klip RTM, dia quote saya punya bila saya mencakapkan kita lihat pada dedikasi, not only on how the way you present your talent, your bakat, tetapi dedikasinya, hardworking towards you punya what you like. Kalau you like something, you kena put your best effort on how to promote yourself, to make it. It has to be done that way. Betul kata Amin. This is our first program ever, but before this we did conduct training and also corporate dinners. But because of yang di luar sana, lihat kepada ragamnya PGDM, bagaimana mereka boleh capture the hearts of the one outside. PGDM, I think you should do an entertainment show. They said that I'm not an entertainer. I said I just do corporate dinners to encourage, to help others. We have veteran artists to help and all that. So they said, no, do an entertainment. So they get the Korea people and they also liked it. So that's where it started. Betul, betul. Sebelum saya kita go further, macam sebelum kita saya sendiri melangkah untuk the next stage lah kan. Walaupun sampai kita tahap sekarang ni, sebenarnya satu lagi, APS ni dia mengajar saya personally lah, saya sendiri untuk menjadi lebih kreatif, lebih berdikari dan lebih produktif. Lagi produktif sebab kita sebagai peserta, kita sendiri yang kan, you guys pun promote, buat poster sendiri. Dia at the same time tu, walaupun kita tidak berada nanti di APS, tapi bila kita di luar, kita boleh
promote diri kita sendiri. Yep. Berdasar daripada pengalaman kita buat poster sendiri, Yes. buat video sendiri. Even saya sendiri bila saya di rumah saya buat video di rumah, jadi dia macam sesuatu yang fun. Best pula FPS ni, kita ada encouragement untuk membina diri. Yeah, because this is the trend now. Thank you. Okay, this is the trend now. This is the way of life now. Okay, that you can almost do quite everything in one sit. Okay, but of course, the entertainment world you need to prepare a lot of things towards a program. Yeah, but actually there are other things on the way how to digital marketing yourself, so you can use that to make things much more easier for the person. Yeah. So that's how we want to encourage. Even now, TV station, TV online Yeah, TV, TV, we have it, yeah. which it can reach to another side of the country, another side of the globe. So then they can see and they can do and they can give a tip there untuk you punya show and program. Betul. So at the same time sebenarnya dia dah banyak jugalah mengajar kita as a peserta kan. Ini bukanlah macam saya nak tapi ini daripada perspektif saya sendiri. Ya, seikhlasnya. That's why saya berani untuk datang ke sini, untuk berikan komitmen, committed untuk berada di sini. Tetapi pada masa yang sama dia dapat bagi momentum saya tu berterusan bila berada di luar. Sebab saya masih ada kerja yang lain kita kena buat dekat luar kan. Jadi bila kita buat di sini, buat di luar, dia macam buat kita ni lagi lebih produktif. Sebelum ni saya kurang sikit juga media sosial ni. Jadi bila sekarang ni, macam hari-hari kita kena promo, kena so kena update. Sebenarnya dapat job juga dekat luar. Sebab dia aktif kan. Bagi video Alhamdulillah saya ada beberapa job yang saya dapat baru-baru ini. Proven. Proven Kan? So this is how that in a way dua benda, dua perkara, two subject you getting. One is session park, one is you punya you punya talent, your talent being shared around. Jadi tak boleh baca komen. Okay, nanti pakai kapet gelap. Okay, Min nak tanya, peserta-peserta dalam ni yang masih berada bersama dalam live ni, adakah sesiapa yang boleh hadir macam Amin Wali ke studio kita? Komen boleh. Nak tengok? Come on guys. Okay, ada sesiapa. Siapa yang nak bersama dengan Asian Popstar macam Amin Wali, komen boleh sekarang. Tengok siapa yang boleh sampai. Wah, boleh. Saya boleh jatuh, boleh. Bisa, boleh. Kita kena set appointment lah kan. Kena set appointment. And how we want to to encourage. Saya boleh. Saya dah dekat luar. Betul ke tu? Sekarang saya depan pintu. Kalau menang dapat duit berapa tu siapa tu? Kita tak ada orang baru tu. Kita tak jawab kat sini ni. Ada dia punya information sebenarnya. You just go to the website. Boleh tengok dekat kita punya feed pun ada. Laju betul. Haifa dan Ayah boleh. Tuan Haji kata okey. Sebab selepas ni admin akan letakkan jadual dekat dalam, jadi kita dekat dalam group, jadi you all boleh tahu. You all boleh bagi tahu you all akan datang bila, sebab rasanya kita akan berterusan live. Amin adalah peserta pertama yang kita panggil dan seterusnya nanti akan adalah sebab kita akan bantu you all untuk promo ni sebelum kita masuk ke radio, sebelum kita masuk ke TV. Saya dekat sebelah dah, ya ke tu? Saya dekat sebelah dah. Seram lah kadang-kadang baca komen dia orang ni. Azrul lepas dah setahun bagi tahu boleh cakap. Boleh je, boleh. Alhamdulillah. Sebenarnya dia orang ni positif tau. Dia boleh plan among your friends. Sama kawan boleh plan. Saya pun tidak sangka juga ni dijemput sebab mungkin pihak admin nampak saya masih berada di sini kan. Jadi orang pun tanya saya free. Dan saya cakap pun okey lah, boleh lah. Sebab kita tim Asian Popstar, kita takkan ada cuti Kita takkan ada cuti dan kita takkan ada rest. Selepas daripada satu-satu event, lagilah kita akan kekalkan momentum tu tau. Jadi kita akan bantu you all supaya you all pun takkan diam macam tu je.
Kalau kita tak bantu, macam mana diorang nak Betul. get hype kan? Jadi kalau you are willing untuk datang, kita willing menerima. Orang kata apa? Kecil tapak tangan, Nyiru kita tadahkan. macam saya pernah bagi ayat tu. Ya. Buat kenduri. Wah, dia suruh buat kenduri. Kenduri ni kita panggil seorang-seorang, kita tak panggil lah ramai-ramai. Kalau nak ramai-ramai macam mana? Cuba bagi idea sikit macam mana kan. Kalau dah ada album. Ada album macam mana tu? DCC tu tak pernah. Ada. I'm here. Itulah nanti mungkin kita boleh jemput dua orang, mungkin kita boleh jemput seorang-seorang macam tu. Ikutlah mana kesesuaian mereka kan. Dia nak masak Oh hebat. Wow. Saya pun tak sangka sebenarnya hari ni genap sebulan perjalanan saya di Asian Pop Star. Yeah. 30. Today is 30th of September. Ya. And then saya pergi ke live audition 30 Ogos. Ya. Betul. So satu bulan, ya? perjalanannya. Tetapi berulang alik tu sudah 3 kali ya. Tiga kali. Tapi itulah namanya, bagi saya ini adalah satu perjuangan bukan saja untuk di Asian Pop Star, tapi sebenarnya saya nak tunjukkan juga kepada semua orang, mungkin yang untuk orang yang mengenali saya lah, kalau personally dari diri saya sendiri, macam mana saya boleh satu kesungguhan ataupun yang inilah training untuk saya bila saya berada di luar nanti. Happy Mansari EPS. Thank you, Jill. Yeah, Jill. Last month pun datang sampai dia tinggal flight. Tapi dia datang juga hampir second flight. Oh my God. Jill. Itulah, baby pun sama. Semua yang lain-lain pun datang daripada jauh kan. Sebenarnya peserta-peserta kita memang sangat positif, sangat support Asian Pop Star. Bila kita buat, orang kata apa, kita ni suka buat surprise ada sikit kan. Surprise tiba-tiba macam tu kan. Bila ada yang terkena timing tu, susun jadual, dia orang macam datang pada admin boleh tak susunkan saya, bagi saya dulu, ataupun bagi saya lambat sikit. Dia orang sebab dia orang nak, sebab dia ada agenda. Sebab kita suka bagi surprise kat dia orang. Jadi tapi kita akan bantu. Tapi mesti berbincang dengan pihak admin dan juga pihak Asian Pop Star. Sebab tu saya menghargai jugalah, macam saya pun sendiri bila diumumkan untuk datang pada 28 September, 2 hari sebelum tu memang saya pack. Tapi saya bincang boleh saya datang lambat sikit, tapi perjalanan tu saya understand. Without apa yang kita boleh tolong kan, apa yang kita boleh tolong, apa yang kita boleh bantu, memang kita akan bantu. Sebab sebenarnya peserta-peserta kita semasa daripada live audition tu dah diintai sebenarnya oleh pihak-pihak tertentu. Itulah yang kita pun jadi macam alamak, okey, kita kena bagi peluang kepada peserta-peserta kita untuk menonjolkan diorang punya ni kan. Thank you, Am. Tapi bukanlah bererti macam I want that. You better bring. Itulah, tapi bukanlah juga macam ambil kesempatan daripada kaum negara. Bukan yang macam nak ni manja, demand bukan. We know that. Cerita-cerita yang peserta-peserta ni bagi tahu kita memang berserta bukti dan juga nyata. Bukanlah kita semata-mata kita dengar lepas tu kita macam okey tak boleh datang, lambat sikit, okey kita bagi kelonggaran. Tak, dia memang ada bukti, memang ada surat menyurat. So kita pun pertimbangkanlah. Jadi kalau macam yang sekadar bercakap tu susahlah sikit kita nak ni kan nanti sendiri kan. Amin. Yang penting macam saya sendiri, saya nak buat benda ni. Jadi kita macam serius. Lepas tu ini adalah satu peluang kan, terutamanya untuk saya sendiri buat datang daripada jauh, dibagi peluang, bukan senang. That's right. Betul. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada PGDM, APS. Untuk mencapai tu cita-cita bersatu yang mudah, kan mudah untuk kita jalankan dan teruskan. There are a lot of hurdles, challenges that you need to face. In the end, bears the good fruits. Membuahkan hasil. Semua berbual dah out of topic. Tapi kalau Mawar sebut je apa-apa sesuatu perkara kan, mesti komen kan. Kita nak sebut apa Tin? Apa lagi yang kita akan sebut sekarang ni? Saya nak encourage saja posting, dan mereka, saya nak ucapkan terima kasih pada mereka, persembahan mereka, dan I'm very surprised to see dia punya performance dengan baju yang sangat menarik. Saya lihat baju Amin pun cantik. Dia datang ada yang kepuk-kepuk Fida kan, punya dengan baju rambut cantik, semua punya pemakan cantik, smart, rugged, idea semua. Dari sini ni peminat puji nak puji lagu dan juga pemakaian mereka. Tapi
kita dah juga share juga kan, you kena buat posting to help, because the Betul. professional juries, they give a very stringent points. So to help is your public points, you have to encourage. So that will help. Yeah. Okay. Bila Datin Sri cakap tadi yang dengan baju-baju semua, saya dah sampai tu dengan mengantuk penat, tetapi bila saya naik atas tengok, wow, semua Vogue terus hilang penat. Wah. Hilang penat. Saya pun tak sabar terus bersiap ni semua. Jadi tahniahlah semua yang top 50 hari tu, you all semua pun kita bersenang secara sihat. Yeah. And then yang paling Yeah. best di sini, semua kawan-kawan ni support each other. Ya, betul. Itu memang kita boleh nampak lah, Betul. Amin. I love you all. Yes. Tapi memanglah kita sebagai tim Asian Popstar pun nampak you all memang apa orang kata ukuah korang tu kuat. You all punya ikatan tu kan memang kuat sesama you all. You look smart. You look you're a designer. Ada peserta yang vote peserta pun ada. Ada? Dia hebat betul. Dia macam berbagi-bagi lah. Dia orang hebat betul cakap kan. Aku vote kau vote aku nak vote orang ni. Dia orang memang you all memang best lah cerita dia. Memang best, Aziz memang dan best. Hazrul. Kita pun macam Datin Sri dan Datuk Sri, dia memang nak buat hubungan kita ni sebenarnya lebih kepada hubungan kekeluargaan sebenarnya. Dia bukanlah kata macam kan sebab kita nak lagi close. Betul. Saya vote Haziq pakai satu reward, Hazrul Haziq. Oh okey, dia vote Haziq Muhammadan ke yang you vote tu? Ikatan terlalu rapat sampai duduk kat lantai. Cik kata, oh betul. Dia orang siap buat ni lagi. Apa tu namanya? Yang trend sekarang ni, Amin? Ya. Velocity. Saya tak sempat join korang. Sorry, saya datang lambat. Itulah tu kan. Tadi apa tu? Terima kasih thank you to Am bawa Fida. Sebab ada cerita. So Fida dia ada masalah perjalanan jadi Am ni Pick saya up dengar dia. dia pick up dia dekat Melaka. Thank you. Thank you. Lepas tu Dia ambil kan. That is so. Thank So you. supportive. Sangat. Lepas tu sebenarnya Am ada offer juga. Abang apa ni nak bilik tak? Sebab dia ada booking satu bilik, extra bilik ada untuk kontestan. Oh my God. Yang tidak ada tempat tinggal, tetapi kontestan mungkin ada yang mungkin sudah dapat tempat kan, jadi kosong lah bilik tu. Tapi saya dah cakap saya pun dah ada tempat. Jadi sayang apa ni dia so Rezeki. semua orang ada Bagus, berlebih bilik pula. give each other, giving each other. Diorang ni support each other, jaga antara satu sama lain. Bagus. Ini sebenarnya benda yang kita nak kan. Sekiranya tak terpilih pun top 20, tapi hubungan kekeluargaan tu wujud dah kat situ. Jadi kita anggapkan dapat kawan-kawan baru. We share great moment actually. Betul. And then Hebatlah dia orang ni. mengenali you guys semua, such a great moment. Yes. So it is good. We maintain that relationship because this is the moment. This is the great moment. Value that. Okay. Even ada yang apa ni kontestan daripada Singapura 2 orang, kita ada Aziz dengan Haziq. Actually nama dia Hazrul Haziq dua-dua. Dua-dua. Hazrul Haziq dan juga Haziq Muhammadan. Rasa macam abang-abang betul sebab dia orang nak balik kan. Okey bang, ni salah. Ini bila saya sampai tu dengan luggage dengan barang-barang yang semua baru sampai. Oi, macam disambut lah. Kan macam yang best lah korang. Thank you so much. Dengan apa ni ada usher tu. You all kat luar macam tu bagus kalau dengan kita dia malu kot Thank you so much everyone. Tahniah di atas apa Thank yang you. you all lakukan kan. We like this to maintain. Jadi don't be sad if the points are not to your punya expectation. Do not be sad because we are still in the group and we are still in the member of PGDM and ABS. Mungkin kita akan hantar tiket. Mungkin kita akan still be there on the Tiket show. for Tiket untuk tengok show. The Tapi of course kita akan tepi of them. Tapi semua bagus-bagus, semua bertegur sapa lah dengan saya pun
siapa lah dia mau dikenali kan, tapi semua yang each other yang macam ABS apa the ni best. courtesy to each other. Lepas tu yang best lagi, bila kontestan dah habis perform, keluar daripada bilik tu semua tepuk tangan. Oh, kita boleh dengar yang tu, Amin. Ya. Kita boleh dengar kat dalam kan, apa tu dia orang bising-bising kan, macam dia orang ni support dia Syahdu cakap kan. Bagus ya Allah. Hadi keluar ya. Keluar Hadi je baby semua. keluar kan. Okey, kalau Mawar tanya, siapa nak datang esok untuk live bersama-sama dengan Betul, Jim. Asian Pop Star? Komen nama masing-masing sekarang. Nak tengok sikit siapa yang boleh datang besok tu? Ada Siapa? Come on. Siapa yang boleh datang besok? Saya, Liana kata boleh. Haziq, Liana. Andara kata boleh. Memang balik sana. Alamak, saya Daisy. Nampak Jil, nanti Jil. Jangan risau. Acik. Lama tak dengar khabar Acik. Kenapa Cik tak ada? Acik, kenapa Acik tak ada? Amin tanya. Kita sama-sama sound check hari tu. Dalam audition. Kalau besok maaf saya baru sampai semalam. Faham. Azumi kata saya. Jil, jangan berenang malam ni Jil. Jangan. Kalau esok kapal terbang saya tak boleh terbang. Faham. Tak adalah. Tak boleh, tak apa. bergurau je. Tapi jangan apa. risau. Next Kita bagi time. jadual nanti. Jangan risau. We have 2 months, that means 60 days. Ya, betul. Kita ada 60 hari. Ah. Dalam masa bila ada dalam 60 hari. nanti kita bagi jadual. Bila kita live, kita pun akan tengok jadual you all juga. Saya dari Jakarta esok. Wah, private jet. Kata budak nakal ni memanglah. Kau jangan bawa kek Jangan lupa bawa kek. Dah sebut-sebut tu. Tapi kalau untuk jadual yang promo TV dan radio tu, kita harap bila kita beritahu jadual tu dekat dalam grup, siapa yang bagi nama kena komit lah. Bukan apa, kalau tak komit tu bila kita dah, sebab slot tu bersama dengan pihak RTM. Jadi kalau kata you all dah bagi nama pada sekian-sekian hari tu, pastikan you all betul-betul boleh datang. Kalau tak boleh datang nanti kita Kena pula cari ganti. Kena cari ganti. Lepas tu kalau tiba-tiba you all bagi tahu malam ni you all tak boleh datang, besok kita nak on air, lepas tu kita kena arrange dengan konti tu dia buat konti. dia dah book konti, lepas tu nama pun dah letak dekat dalam senarai, nanti nama orang lain yang datang, orang lain datang sebut nama orang lain, tak best lah kan macam tu. Tapi kan satu lagi, bila saya tengok voting tu, Ya. dia memang sekarang dah betul-betul macam Aktif. menggelegak. Macam turun naik. Macam saham. Macam saham. Sekejap dia naik, sekejap turun naik. Sekejap naik, sekejap turun. Which Orang is yang very kita good. tak sangka Yes. tiba-tiba melonjak. Itu yang kita Jadi macam surprise guys, kan. kita sama-sama, kita promo kita semua. Ya. Kita tengok pada rezeki lah. Ya. Kan siapa yang akan, tapi sama-sama kita buat. So it's not macam Amin encourage diri sendiri, tapi dengan kontestan yang lain juga. Yeah. Sebab kita lah yang sebenarnya pioneer, walaupun top 50 ni, untuk menaikkan sekarang, memviralkan Betul. Popstars ni. Yeah. The Lepas pioneer then can be the ambassador, the Yes. duta. Betul.